start dengan guna crankbait dulu. Waktu ayak surut ni. Start dengan guna crankbait dulu. Ingat balik tadi, kita guna crankbait apa ni 3 ke 8 gram. Potensi lubang-lubang mana yang dia lalu tu, kita nak dapatkan dia ada cukup masa lalu dekat satu lubang tu. Dia lalu satu lubang tu, dia tak lalu cepat sangat. Dia lalu dekat satu-satu potensi lubang tu, dia lalu dengan masa yang cukup untuk ikan nak pergi ambil dia. Kita guna crank di waktu ayak yang betul-betul surut dalam kedalaman 2 hingga 4 kaki. Dalam keadaan ayak yang surut yang statik tu, jadi crank lebih cepat memanggil. Bukan kita tak boleh guna SP di waktu cetek ni. SP ni, so plastik ni dia cepat jatuh. Crank ni bergerakkan dia lagi lambat daripada SP. Maintain guna crankbait daripada ayak surut macam ni sehinggalah ke ayak surut yang mula nak pasang. Ke agak-agak paras-paras yang crank ni tak boleh nak sampai bawah dah. Ingat tadi hangkarau crank, main crank hangkarau sampai boleh rasa batu kan. Jadi ayak akan pasang daripada surut ni akan pasang sampai apa ni pasang tu sampai crank dah tak boleh rasa dasar dah. Waktu ni baru tukar SP. So ini strategi yang asasnya.